sampai Sarawak ni. Aku nak balik kampung. Macam lama lagi je ni. Dah 1 jam lebih dah ni. Jom kita tengok dulu. Kita review kat dalam kapal terbang yang aku tengah naik ni ada apa. Kat belakang ni tak ada apa-apa, tak ada tanda sekali. Aku nak makan lapar. Tak ada pramugari ke yang nak makan? Kenapa aku sorang-sorang je dekat sini? What the hell? Kita cuba tengok dekat sini ada apa. Okay. Ada pintu. Buka. Wah, boleh buka. Kat sini ada tempat. Wah, tak ada pilot. Macam mana ni boleh terbang? Mungkin dia autopilot. Mungkin kita boleh gerakkan. Kenapa ada banyak sangat kapal terbang tu? Jom kita tengok. Wow, kapal terbang siapa tu? Ya, aku nak balik. Aku nak pergi Sarawak cepat. Tu lah, kita dah sampai Sarawak rupanya. Kita tak landing rupanya. Sini biar aku landingkan. Aku adalah pilot profesional di dalam game PTFS ni. Pilot Training Flight Simulator. Okay, cerita macam ni. Oh, itu dia punya landasan dia. Untuk airport dia. Kita akan mendarat di sana ya. Okay, kita tunggu sekejap saja. Okay, kita sebariskan dengan ni. Tengok ini betul-betul baris. Okay, kalau macam ni kita boleh mendarat dengan mudah. Okay, kita tunggu supaya dia makin ke bawah dan boleh landing dengan selamat. Okay, dah ketinggian 1400-an. Speed warning. Auto brake kan. Okay, kalau macam ni kita dah boleh keluar. Belum. Dia masih laju lagi. Okay, aku tak berpengalaman sangat. Okay, kita dah boleh keluarkan landing gear untuk mendarat menggunakan tayar. Okay, kecepatan kita sudah menurun dan kita punya ketinggian pun menurun. Kita tengok dari luar lah. Pendaratan. Ini adalah pilot Amal. Pilot Mazlu. Okay, kita selarikan. Mendongak ni. Okay. Kita sini. Kita lurus. Kami kita 500, 400, 300, 200, 100, 50, 60. Mendarat. Oh, pendaratan yang sangat-sangat tidak mulus dan sangat-sangat keras. Tak apa, jadi kita selamat. Dah sampai Sarawak. Alhamdulillah. Selamat lagi. Okay. Kita tengah menaiki kapal terbang peribadi saya. Jom kita tengok. Kapal peribadi ini sangat-sangat canggih. Kita boleh tengok daripada sini. Itu airport yang tadi kita lepas landas. Kita take off kat sana ni dan sampai sini. Okay, jom kita tengok dekat sini. Tak ada orang aku ajak diri aku sendiri. Mana pilot dia? Kenapa tak ada pilot? Aku kena jadi pilot lagi ke ni? Aduh, kenapalah asyik macam ni? Kena bawa pula. Aku malas, aku nak tengok. Tak apalah. Sekejap. Kenapa macam tiba-tiba macam senyap je? Sekejap. Macam aku kena check sekarang. Tata. Betul enjin dia tertutup. Tidak, kenapa ni? Masalah teknikal. Enjin dia. ATC. Kita akan mendarat kecemasan di airport sana. Mendarat kecemasan. Wah, mendarat. Kecepatan kita semakin menurun. Kita kena betul-betul selamatkan kapal terbang ni. Jangan sampai mati. Okay, kita tunggu. Kita akan align dengan, kita akan selari dengan airport sana. Kejap ya. Okay, kita dah boleh keluarkan landing gear. Aku dah tekan. Tak boleh tarik. Aku tak boleh keluarkan landing gear. Tidak. Macam mana nak landing ni? Kita tengok dulu. Alamak, aku dah tekan banyak kali. Tak boleh keluarkan. Mungkin tenaga dia dah habis. Dah tak boleh keluarkan. Macam mana ni? Kita kena mendarat kecemasan tanpa
tanpa roda. Okey, kita kena perlahan sebab kalau laju sangat nanti boleh meletup. Okey, perlahan je. Alamak, macam dah terlebih. Bawa lagi. Cari. Jangan terlalu jauh. Sync rate. Naik sikit. Okey, break. Turun kelajuan dia. Turunkan kelajuan. Aduh, masih laju lah. Masih 200. Kena 100 lebih. Okey, macam okey dah 180. Mendarat dekat atas ni. Okey. Warning. Wah. Warning. Selamat. Okey, kita selamat mendarat tanpa roda. Tak ada orang nak tolong aku ke weh? Airport. Tak ada nak bawa bomba ke ni? Dia biar aku kat sini je. Okey, tak apa. Janji kita selamat. Alhamdulillah. Hello guys. Kita di sini adalah untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang terkena banjir di Indonesia ya. Okey, kita akan keluarkan semua makanan kita. Itu dia. Jom keluarkan. Okey, sudah habis dah. Okey, jom kita mendarat. Kita tutup ni dulu. Okey, jom kita mendarat dekat airport sana. Okey, jom. Buat. Ni boleh buka tak? Aku rasa dia punya enjin macam matilah. Alamak, enjin dia mati. Aku tak boleh onkan balik. Tidak, main light. Sekejap. Alamak, macam mana ni? Tidak. Asal enjin dia, asal semua kapal terbang yang aku bawa tu tiba enjin dia mati. Kalau macam ni matilah kita. Tidak, kita terkena stall. Sync rate. Tidak, stall. Aku dah enjin dia mati. Tidak keluarkan landingnya. Okey, nasib baik boleh lurus. Macam ni. Sebagai dia jatuh betul-betul. Macam ni. Aduh, dah matilah kita nak. Mati. Tada!